Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan selamat berpuasa pada Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah untuk Ramadan yang ke-21 ni kita terus jenuh dah habis juga hari ni, day by day. Alhamdulillah rezeki Allah bagi memang sangat-sangat luas. And then hari esok kita buka, hari Rabu kita buka Ramadan yang ke-22. Tapi untuk hari Khamis kita orang tak buka sebab kan kita orang keuntungan yang daripada korang beli roti jondo ni kita orang akan infakkan atau kita akan bagi yang memerlukan. Dan untuk hari Khamis ni, hari esok buka lagi. Hari Khamis ni insyaAllah dengan hasil semua yang korang bagi keuntungan lepas bayar gaji pekerja semua benda tu, kita akan bagi kepada rumah yatim. Kita akan sediakan satu program, nanti korang akan tengok di konten tu sendiri. Itu semua hasil daripada setiap pembelian korang. Saya tak ambil satu pun, dan setiap selepas daripada gaji kita orang bagi dekat pekerja, dan selebihnya adalah untuk orang yang memerlukan. Itu semua hasil daripada korang. Dan terima kasih sangat-sangat untuk Ramadan yang ke-22. Hari esok kita orang masih ada. Ramadan yang ke-23 kita tutup hari Khamis, tutup sehari je. Ada hari Jumaat kita ada, Sabtu kita ada, Ahad kita ada. Hari Ahad tu adalah hari yang terakhir kita berniaga. Dan siapa yang nak rasa, kau boleh datang sementara masih ada. Dan roti jondo hanya ada bulan Ramadan saja. Thank you very much.